Ni sekarang ni saya guna chainsaw Kopi Ori daripada brand Altam, AT2511. So siapa-siapa nak dapatkan chainsaw ni, ringan, kecek, papan 12, boleh tekan dekat beg kuning tu dah. Cara start dia mudah je. Yang pertama sekali bila cold start, naikkan yang cok dia ni. Kemudian tekan butang minyak ni. 5 ke 6 kali macam tu. Kita terus start. Nampak macam nak hidup, kita tutup balik. Start balik. Lupa. Lock dulu mata Jadi sebelum kita naik atas, kita test dulu minyak chainsaw dia, minyak rantai dia mengalir dengan banyak. Mana bila ada kesan minyak tu, oil pump dia berjalan dengan lancar. Baik, sedia untuk naik.